Minggu ni kita tak ada tema tertentu. Selalu kita tunjuk benda yang fun-fun, bla-bla. Ni kita nak tunjuk pekerjaan sebenar kita lah. Yang selalu korang tengok tu main-main. Ni yang kerja, betul. You nak buat apa? VO. Cerita sikit, VO tu untuk apa? VO tu untuk, kan kita dah buat story. Adriana tetap makan. Okay, Kan kita buat story kan. Orang explain Yang kalau siapa tengok H Live kan, dia dengar suara kat belakang tu latar yang bila cakap. Contohnya Adi baru saja mendirikan rumah tangga bersama dengan Adriana. Selalu rekod VO kat mana? Tunjuk dia orang kejap. Jom. Kita ada studio yang gempak gila. Studio recording VO yang baik. Are you ready guys? Ni lah bilik dia. Jadi kat sini kita akan tutup pintu. Tutup pintu. Jadi kita akan buat video. I rasa mostly orang dah tahu kot kalau tengok dekat Instagram kan. Diorang macam nampak kadang-kadang Ayah Ilina buat video kat sini. Ceritalah. Rindu apa kan? Apa yang dah balik daripada Turki? Best Turki kan? Tak. Tak. Banyak jantan handsome. Cerita sikit Pak. Okay, ni sekarang sedang berlakunya proses offline. So offline dia adalah potongan lebihan kulit di bahagian potongan awal daripada editing. Dia ada dua, offline dan online. So sekarang ni tengah offline. Selalu biasa orang yang offline ni orang yang tahu pergi event tu. BJ lah. BJ especially. Okay. Buat online. Kita tunjuk fast. Yang grafik Chun selalu tanya, grafik siapa buat? Grafik Trollala semua ni lah orang dia. Fast yang buat. Ni kau tengok buat apa ni? Yang ni promo untuk motif viral punya family lah. Anak motif viral lah. Anak motif viral lah. So ni dia nak buatkan konsep timeline. Fast lah yang buat magic. Semua tanya grafik apa semua fast. So Hana tu, Hana dia masuk kerja sebulan 2 kali je dia masuk kerja. Sebab itu dia jarang ada dalam video. Penat dia. Aku masuk kerja 6.30 pagi ya. Monday to Friday. Segments which is Simak Diary. It's a continuation of Simak Portal. Tapi yang tadi dalam sejarah lah. Macam hari ni hari apa? Faham tak dia cakap apa? Faham? Faham betul? Siapa kau itu? Dia ni siapa? Apa nama? Tengok. Kau tengok. Diorang ni siapa? Diorang ni intern baru from ITM okay. Kau cakap intern, habis mesti ramai bengang pasal intern. Ni sebab itu siapa yang tanya boleh intern ke tak, kita dah tutup kota sebab kita ada intern baru. Korang lambat, siapa suruh? Sebenarnya kerja kita orang adalah marah orang. Make sure kerja kita selesai dibuat oleh orang lain. Bos akan datang, kita cakap okay, you kena buat ni. So cakap okay, Hana, you kena ni, make sure siap semua okay? Itulah kerja kita. So sebagai contoh, tadi ada brief Hana apa semua. So sekarang Hana pula brief intern. Kalau apa-apa jadi salah, Hana yang kena. Kalau kita ada assignment, ni kita punya buku assignment, canggih, modern lah, up to date okay? So Acap ni, dia punya kerja adalah untuk taruh cameraman mana. Tapi macam contoh hari ni apa yang berlaku, dia dah letak satu cameraman, Haris yang korang panggil Daud tu. Haris tak ada, dia pergi Jakarta. Dia letak Haris untuk assignment CK Faizal. So dah jadi masalah sikit sebab tak ada cameraman. Tapi disebabkan Acap ni ada, bukan nak kutuk lah, dia punya preference tu lain sikit. And dia punya occasion ni adalah CK Faizal yang dia suka. So dia pun offer diri dia pergi. Bukan offer diri saya sendiri nak pergi. Takkan nak kacau pagi cameraman pagi kan. Sebab kau bertanggungjawab lah. Bertanggungjawab lah. Kalau let's say DJ orang lain, memang pergi je. Sebab pening-pening kepala kan. Cameraman tak ada semua kan. Habis sampai kamera terus kacau lah. Tengok, tak sisi kita ambil pekerja import ni. Tak sisi aku bayar permit kau. Kalau tak salah ada orang komen, oh ni ke Mia yang MUA. Apa kerja kau? Tak, apa kerja kau? Apa role kau kat Tinker Studio? Broadcast journalist dan menjaga social media H Live. Okay, so sekarang ni tadi baru buat offline. So sekarang tengah nak buat skrip. Skrip ni ialah skrip VT untuk buat voice over untuk malam ni punya show. Ramai tanya kau ni, kau tak ada video lepas dia tak ada? Tak. Kau pergi mana? Video lepas? Lepas saya mengerjakan umrah. Hari Isnin lah bodoh. Ini saya pergi shoot lah. Show apa? Abang Sador. Siapa host? Ya. Jangan bagi aku pergi. Ada, kalau tak salah video baru ni ada soalan. Siapa yang tu, siapa yang straight? Ni yang tu lah. Lina saya straight rocks. Bukti? Gambar awet ada? Sekarang kita bawa tempat kat mana kita shoot Trollala, Motiviral, CCTV, H Live. Kita nak kacau Motiviral. Dengannya ada apa nama? Siapa nama awak tu? Pian K-pop. Ya, Pian K-pop. Pian K-pop datang nak pomok. Pomok. Inilah dia set Motiviral. Ni orang tanya, kau dengan Syal tak kerja dengan Tinker Studio ke? Sebab kau jarang ada. So cuba kau jawab. Kerja, tapi banyak buat belakang tabir kan. Saya editor untuk program kan. Banyak keluar shoot belakang tabir lah.
Ni kita orang in the middle of recording tapi tengah tunggu guest sampai semua. Siapa? Pian K-pop. Okey. Assalamualaikum Pian. Waalaikumsalam. Guys, Pian. So motivasi episod ni Pian datang recording hari ni. Dia punya subjek apa? Dia punya kenapa dia? Perkenalkan diri Pian. Saya Piang Sufian Muhammad ataupun dikenali sebagai artis K-pop nombor 1 Malaysia dan bertapak di negeri Kelantan lah. Artis Medan juga orang tanya kenapa Syah selalu tak ada dekat video live at Tinker? Masalahnya perempuan ni dia tak tengok pun live at Tinker. Dia tak tahu apa bercerita. Okay, lepas ni lagi banyak. So bila hari korang shoot live? Dah lah, tak nak bawa carrying. Sebab kita tahu ramai yang gata-gata tanya. Dia akan tanya, Syah tu dah berpunya ke belum? Baik you jawab. Dah. Dengan kena cakap ke? Adalah suami tapi taklah bawa ke mana-mana. Ada kat rumah. Syafa macam panda bear yang buruk duduk atas tu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motif viral bersama saya Ismail Huzi. Saya Syama Aina. Saya Bin Azwan. Saya Patu Bersurat. Di mana kami merungkai perangai pelik anda. Ini kita bawakan khas daripada Kelantan. Pian K-pop. Aku tak tahu macam mana show macam ni boleh keluar TV. Aku orang suka, aku tak faham. Bush, orang sharing kau. Apa Kau tak keluar episod lepas. Hai. Apa ni? Kali tengah tengok ni Pian K-pop ni tengah recording untuk motif viral. Lawak tu. Mat tengah direct, kita tak boleh kacau. Okay, stand by 3. Tapi tak ramai sebenarnya. Okay, on 3. Pian tahu Pian banyak jerawat, apa handsome juga lah. Lepas tu Pian pun Ini pecah gila weh. Aku tak boleh nak bercakap sebab aku masih lagi main dengan apa yang dah berlaku kat dalam studio tadi. By the time ni dah keluar, kau dah tengok lah hari Khamis. So tengok banyak kali. Ni serious talk. Tadi kalau tengok kita rekod panjang. Tapi tak semestinya apa yang semua kita rekod tu akan masuk. Kita akan buat macam tadi apa yang cakap offline. So kita akan buang mana-mana yang tak perlu, cantikkan dia. Ini baru kita tahu kat TV lah. Mana yang melanggar sikit tu semua ada kat Tinker Studio punya YouTube. Sekarang ni sebenarnya aku nak gisap ukur sebab aku stres. Not just traditional punya event. Dia ada campur traditional, concerts. Why are you recording this? Kau marah? Kau jawab soalan aku. Oh tak. Aku tak marah tak. Kamu attitude tadi dengan bos. Datang kamera. Tadi melawan bos gila kan? Melawan bos betul. Bila why the camera is on? Terus macam Akan jadi tu tak. Mata antagonis dalam Tinker. ramai tanya kenapa Jazz tak ada. Kami mahukan Jazz, J-A-Z-Z. Cuma marah sikit. Macam mana nak ejen nama you? JESS. Mesti pergi mana minggu lepas Jazz? Balik kampung. Buat apa? Siapa bagi cuti? Siapa approve? Bila? Ini apa ni Jazz? Ni adalah rundown. Rundown maksudnya ni adalah content untuk show. Maksudnya apa yang akan keluar pada show setiap hari. So kita akan list down apa story yang kita nak keluar setiap hari. So kita akan based on insting So malam ni kita ada guest. Ada Nana Mahazan. Nana Mahazan dengan memang ada 3 orang guest malam ni. Nana dengan tu siapa husband and wife tu yang dalam AF tu? Kai dengan Rosma. Kai dengan Rosma. Yes. Nampak sangat best pembina AF. Yes. Dilarang meninda sewaktu kerja. Bukan bodoh, sumpah bukan. Habis tu apa? Sumpah tak. Tunjuk bukti kan? WhatsApp. Buka tengah pertama WhatsApp. Siapa sorok tu? Member aku. Siapa? Elina. Dia kerja dengan Tinker juga. Tapi dia jarang nak menunjukkan muka. Aku tak tahu asal. Asal rasa malu-malu. Malu lah. You buat apa ni? Ceritalah apa sebenarnya you buat kat? I macam jenis biasa kat sini. Kena potong story yang mana kita nak pakai hari ni. And then malam ni pun I baca juga, which is I go live. And then kita lagi by 6 or 7 I dah kena turun makeup. Tadi kita dah tengok pekerjaan sebenar kat Tinker ni. Apa kita buat, apa diorang ni buat, masing-masing buat lah. Aku masih trauma tengok motif viral rekod apa hal pula. Saya ada benda sikit nak tunjuk. Carousel yang tempat jual. Search Tinker. Tinker Studio lah, bukan Studio Tinker. Alamak. Yes. Bos renungkan. Saya jumpa semalam. 300 weh. Bukan ni yang T-shirt Ana yang hilang yang ni size S. Ultra rare katanya Tinker Studio logo T-shirt. Pai, ultra rare pai. T-shirt ini
sangat rare sebab ia hanya diberikan kepada pekerja-pekerja tinggal studio saya dan tidak dijual. Lepas tu kau jual ni? Sial betul. Kau tengok design memang t-shirt rasmi Tinker, tapi kita orang tak jual benda ni. Kita orang hanya bagi kat orang yang kerja kat Tinker pun bukan semua orang dapat. Tak tahu, macam bangga pun ada. Dah level supreme kan. Mana kasut yang peminat bagi you? Ha? Serius lah? Tak pakai. Serius lah weh. Selalunya bila kat sini dapat barang kena unbox. So tolong unbox. Untunglah. Siapa bagi? Manalah aku tahu dia cakap peminat kau kat YouTube, kat Tinker Studio YouTube. Alamak. Jadi Mak Syah. Ha? Walaupun besar. Walaupun besar. Boleh jual balik tu? Boleh jual balik. Peminat bagi simpan dulu. Dia nak tanya single lagi ke? Oh. Kau fikir? Oh, kau fikir. Dah kahwin. Dah kahwin. Tadi kita dah share, selalunya kita mengarut. Hari ni kita share pasal the actual job yang kita buat kat sini. Well, not all lah, but roughly dapat tengok lah. So yeah. Tapi actually mengarut juga hari ni sebenarnya. Ya, mengarut juga Tapi at least ada lah, dapat sikit. Dia mengarut sebab pian K-pop tu. Part I je paling tak mengarut kan. Ni ke? Bekerja. Itu apa tu? Ni. Nanti keluar sejuta kat muka you. Korang nanti kat bawah ni, kau tulis 3 nama orang. Kita akan buat macam profiling yang detailing. Sampai daripada boyfriend pertama ke girlfriend pertama siapa, saiz badan berapa, saiz kasut berapa. Top komen je dapat. Dengan syarat dia orang tak boleh berahsia, dia kena jawab. So yeah, hope you guys adalah sedikit pengajaran learning from what we do. So yeah. Bye. Period